Korang pelik tak? Kenapa budak-budak ni dia terpengaruh dengan superhero? Iron Man lah, Batman lah, Spiderman lah. Sebab apa? Budak-budak ni seawal umur 3 hingga 5 tahun, diorang memang nak tahu pasal Tuhan. Kajian Fessenden, How Question Shape Cognitive Development in Pre-K, dia ada sebut kanak-kanak prasekolah ni sering tanya soalan why, what dan macam-macam lagi lah. Sebagai mekanisme semula jadi untuk memahami dunia diorang ni, soalan-soalan yang diorang ajukan ni bukan sekadar nak perhatian je, tapi diorang betul-betul nak menunjukkan yang diorang ni nak belajar, diorang nak tahu benda tu. Lagi satu kajian dalam Barna Group Stage of Children's Spiritual Development, diorang ada buat satu kajian peringkat umur 3 hingga 5 tahun, dapat pasal wonder. Pasal wonder ni apa? Diorang nak tahu keajaiban. Kanak-kanak ni sangat nak tertarik dengan cerita-cerita keajaiban Tuhan, fizikal dia macam mana, kuasa dia macam mana, dia punya sifat luar biasa dia macam mana. Tapi apa yang kita perlukan ialah bimbingan. Sebab apa? Kita tak boleh tengok Tuhan kita kan. Sebab itulah kita kena kenalkan diorang ni dengan Allah dengan lebih awal lagi. Itu memang perkara yang paling asas. Kalau kita dah bagi tahu diorang siap-siap Allah macam mana, superhero macam mana, mesti lagi kuat. Sebab apa? Diorang dah dapat bezakan antara dua benda ni. And bila diorang besar nanti, keimanan diorang besar nanti akan lagi kuat dan benteng keimanan diorang akan lagi kukuh.